Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Selamat bersua kembali pada pagi ini. Semoga semuanya sihat. Saya sekarang berada di kebun bunga saya. Baru saja menyiram pokok bunga tadi. Jadi pokok bunga hidup dengan subur. Yang ini keladi pelbagai corak. Cantik ya. Yang ini keladi putih. Oke, ada lagi yang lain. Yang ini saya suka yang ini merah. Oke, terus ikuti video saya menyiram pokok bunga. Lepas itu saya nak memetik sabi, daun sabi. Oke, teruskan menonton. Ya. Ini dia sebelah sini pun ini cantik juga. Bunga ini cantik. Daun dia. Oke, itu yang saya gantung lah. Yang mem sini banyak tinggi-tinggi, tengok mem ini sama tinggi dengan saya, lebih tinggi. Oke, yang ini macam bulu burung merak. Oke, teruskan menonton. Ini sebahagian bunga orkid saya hari itu. Oke, ada 3 bunga orkid berbunga. Oke, ini bunga mem putih merah. Tiap pagi, tiap petang saya siram. Cili pun sudah merah buahnya. Ada limau untuk diulam. Oke. Nasib selalu disiram. Yang ini putih bersih. Yang ini kuning-kuning. Sebelah sini ada lagi yang besar, pink. Oke. Yang ini kuning. Tuh rupa dia. Ini bunga kecil ya. Yang ini baru ini masih rendah putih. Putih. Tiap pagi saya akan menyiram bunga saya. Oke, tiap pagi, tiap petang. Hari saya tidak siram. Saya isi air dalam ini isi air supaya dia tidak kering kontang. Cuaca sangat panas. Oke, teruskan menonton. Inilah kebun sabi saya. Sudah besar. Sampai ke ujung sana. Saya akan petik sebagian. Terutama yang besar ini. Ini spesies lainnya. Sebut sabi Cina ini. Sabi Cina. Ambil yang ini. Satu lagi. Dua. Satu lagi. Ambil semua. 3. Dan yang ini ada 4. Oke. Ada 4. Oke, saya akan ambil yang sebelah sana. Oke, teruskan menonton. Tinggi.
Ini dia. Agak tinggi juga. Ini dia yang telah kita petik. Okey, kita pergi ke satu kawasan lagi. Ini dia teman-teman. Ini betul-betul sabi huma. Walaupun kecil sudah berbunga, tapi ianya agak kuat bau, kuat bersin. Isi semada. Nah, semada. Dia ketup lah. Agak pun kuas. Okey, yang ini pun sama. Okey, banyak lagi di sini. Dan setiap batas daya tu semua dah. Ini sebagian sudah kita petik. Okey, semua. Siapa suka makan sabi pedas-pedas, inilah dia. Okey, sabi pedas-pedas. Cantik ni. Bisa ini. Semua ada sebelah sini. Okey. Setiap hari saya petik sikit-sikit. Sebesen atau sebakak. Okey. Teruskan menonton. Pucuk cangkuk pun benuang. Banyak sayur ni. Tak ada masa untuk mengambilnya. Banyak sayur lain. Sekarang belimbing tunjuk saya tengah berbuah. Belimbing tunjuk. Orang sebut belimbing buluh. Itu ada lagi di atas. Oh, sana lagi lebat. Belimbing tunjuk. Okey. Nak buah dia. Biasa orang buat sambal. Buat sambal belimbing tunjuk. Okey, dahan ini menjuntai ke bawah kasai saya ini. Betul rendah. Perlu tongkatnya. Sudah nak sampai ke tanah. Okey, harap tidak ada yang mengganggu. Siapa nak keladi sayur, boleh datang belakang rumah saya. Banyak keladi sayur. Saya suka tanam keladi sayur. Orang sebut pokok singkil, pokok buas untuk masak bubur pedas. Lama sudah ditanam ini. Nak ambil, petik saja. Ini pokok mulung yang tidak lama lagi akan saya tebang untuk buat matar. Ramai saudara di Kapit memesan suruh bawa mata itu. Tak lama lagi ada masa saya akan tebang. Pagi-pagi beginilah saya bermain-main dalam kebun kecil belakang rumah ini. Saya tanam macam-macam pokok. Pokok kelapa, pisang. Ini pokok bawang. Dan ada pokok kuini. Pokok kuini ini sudah berbuah. Yang ini sudah berbuah. Pernah berbuah. Okey. Pokok kelapa. Ini tak boleh kurang. Pokok kecalak. Pokok kecalak tak boleh kurang. Sebab kita masak guna pokok kecalak. Ini buah. Bunga dia. Bunga kantan. Okey. Masih banyak lagi sebelah sana. Pokok kecalak. Okey. Pokok kelapa. Limau. Pisang. Dan macam-macam lagi.
macam lagi. Sekarang kita di kebun buah kasai saya. Buah kasai banyak yang berbuah. Dahan dia rendah lah. Ini dia. Kasai kita yang berbuah. Tak lama lagi mantau. Dah lagi belah atas sana. Belah atas sana pun ada berbuah. Oh, sana lagi lebat. Harus saya nampak. Sana lagi lebat. Jom sana. Ada yang rendah-rendah. Ada yang rendah-rendah. Okey. Banyak buah dari tahun ini. Harap tidak dikacau. 25. Tahulah dulu bilang gitu tu. Lompat sana, lompat sini itu. Dia selalu kacau kasai saya. Biasa sini lebat. Ada yang paling rendah. Yang paling rendah. Dahan dia lah. Dahan pokok tu yang rendah. Oh, perlu tongkat ini. Ini perlu tongkat. Paling rendah. Sama paras dengan pinggang saya. Rendah. Harap tidak ada yang mengganggu lah. Di atas sana pun ada. Oke, stay tune. Teman-teman, mungkin ramai yang tidak kenal. Ini pokok apa yang menjalar ini. Besar kegunaannya. Sengaja saya tanam sudah lebih 10 tahun. Oke, ini dia. Inilah pokok tuba. Orang sebut tuba. Akar tuba ini kalau diketok, lepas tu buang ke air, ikan-ikan akan mabuk dan mati. Dulu orang guna untuk proses orang sebut menubah ikan. Menubah ikan. Jadi akar dia bawah ni lah. Dalam tanah ni akan orang cabut. Bawah-bawah ini. Akar bawah ini. Dalam tanah ini. Ini dia. Termasuk batang ni lah. Akar ini. Dalam ini. Lepas tu kita ketuk. Pukul palau kuiban. Palau banyak. Kurah ke baik. Oh, banyak sungai. Kalau yang ini sedang sungai tu timbul ikan. Sudah jadi padang tuba sudah. Kita tanam. Lama sudah lebih 10 tahun dah. Sengaja ditanam. Nanti lama laun anak cucu tak kenal pokok tuba. Inilah pokok tuba. Ini tuba bukan tuba nak bisa tu tuba bisa. Saya ambil ni daripada orang yang mengempah ikan. Mereka guna ini kalau sungai itu tidak tohor, mereka buang ini, lepas tu mereka akan kau ikan untuk supaya ikan tu lari. Bukan semata-mata nak bunuh lah, dia buang sikit ikan lari pergi ke empang ataupun belat. Itu cara dia. Okey, teman-teman, terus menonton. Teman-teman, mungkin ada yang tertanya-tanya, pokok apa ini? Banyak saya tanam dari anak dia, sudah beberapa tahun, sejak 5-6 tahun ni. Itu dia, itu baru lagi, ini lama sudah. Tengok ujung dia selalu dipatah, selalu diambil, bekas ambil, sentiasa diambil. Inilah pokok sabong. Hari kita beli saja nanam pokok sabong. Sudah beberapa kali kita karang daun sabong ini. Okey, ini dia anak dia. Masih kecil. Saya beli anak dia di Kapit hari itu, yang sana. Ini padang kecalak saya. Padang kecalak. Sentiasa saya potong, tebas. Okey. Kita tengok lagi daun sabong sebelah sana.
Tu ya meto. Ini daun sabong juga. Tengok sudah berapa kali ambil ini. Ada lagi pucuk baru deh. Pucuk baru deh. Daun sabong. Di sini pun ada daun sabong juga yang sudah dapat kita ambil untuk sayur. Ini dia. Ini lagi besar. Banyak sudah kena ambil. Berapa kali sudah makan. Jadi tidak rugi kita tanam, pembaloi kita tanam daun sabong, limau dan sebagainya. Ini daun sabong kita besar-besar, benih dari kapit semua, daun sabong. Oke teman-teman, teruskan menonton. Halo teman-teman, tadi kita telah mengambil ensai, macam wasabi lah, dia pedas. Lepas itu kita buang akar, buang tanah, kita bersihkan. Dan sekarang sabi tersebut sudah sedia untuk kita masak. Okey, sila ikuti video saya seterusnya. Ini dia sabi yang sudah kita bersihkan dan kita tutuskan. Yang ini bercampur daun besar dengan daun kecil tadi. Dia ada dua jenis. Yang sabi daun besar dengan sabi daun kecil. Yang ini kita akan masak rebus saja, ataupun dalam bahasa Sarawak masak terjun. Tak bergoreng, tak perlu goreng, tak perlu pakai minyak masak. Kita masak terjun saja, masak rebus. Lebih sedap aromanya. Selebihnya ada kita simpan. Dan saya akan ramaskannya, dia jadi macam ini. Belum habis saya ramaskan. Dan bila jadi macam ini, saya akan campur dengan ramuan yang saya sudah tumbuk tadi, iaitu cili, sesar, iaitu udang kering, dan juga sedikit belacan. Okey, sedikit belacan. Untuk saya buat dia jadi kerabu. Itu dia. Ini dia. Sesar. Lepas tu belacan, cili. Saya tak guna bawang. Okey. Saya akan campur dengan ini nanti. Dia jadi kerabu sabi. Okey. Teruskan. Okey teman-teman. Teruskan menonton. Kita buat sayur sabi. Ini sabi yang sudah dituskan. Ini kita buat kuah terjun dia. Batangnya yang keras tadi kita masukkan dulu. Air sudah mendidih. Tunggu lepas itu simpan, bila sudah mendidih, simpan garam dan sedikit perasa. Saya cuma guna bawang, cili sikit dengan ikan bilis. Okey. Saya masukkan sabi ini sedikit demi sedikit. Sekali dia mendidih, daun ini sebenarnya cepat masak. Itu tadi boleh dimakan mentah-mentah. Okey. Dia nampak banyak, tapi bila dia sudah kena air panas, sikit saja dia lagi. Macam ini ya. Sekali dia mendidih, kita padamkan. Sekejap supaya kalau orang Iban cakap ngambil yang tak balu. Panaskan betul-betul. Ambil yang tak balu. Sekali dia mendidih, terus padamkan. Nak balu. Biasa dulu airnya. Pedas, bau bersin. Rasa bersin dia. Ada rasa pedas sabi. Ini banyak. Okey. Sedikit saja. Ini dia. Ini dia sabi kita tadi. Saya nak merasa sedikit. Gimana rasanya?
pedas-pedas. Bukan pedas cili, pedas sabi itu sendiri. Pedas rasa sabi itu sendiri. Okey, teruskan menonton. Okey, teman-teman. Kita ambil sebagian sabi ini tadi. Teruskan sikit, kita ramaskan macam ini. Bukan dipotong guna pisau ataupun gunting. Kalau potong boleh juga, tapi kalau buat ramas macam ni, air dia, aroma dia keluar. Okey, ini kita boleh simpan untuk buat sayur lagi nanti. Ini sudah ada kan? Ini dia. Tambah sikit lagi. Ramas-ramaskan peruak korang. Makin diperuak, makin pansut bau bersih. Okey, senang saja. Lepas tu kita ambil ramuannya. Tak perlu banyak. Belacannya wai. Belacan lebih dulu. Kemudian kita gaulkan. Dalam ini tadi saya dah masukkan garam dan sedikit serbuk perasa, tak perlu banyak. Dah tenyuah, biar kita ibarat dah tenyuah. Makin lama makin luluh dia. Okey, simpan dalam bekas. Ada orang suka campur dengan kacang tanah yang ditumbuk. Bau dia, aroma dia lebih angkat. Okey. Ini dia rupa dia. Ini kerabu dia lah. Kerabu rasa sikit. Kerabu ensabi. Pedas. Kalau dia makan mentah, memang lebih kuat pedas dia. Pedas dia sendiri, bukan cili, memang pedas daun sabi, wasabi. Okey, terima kasih. Ya teman-teman, saya nak membersih sabi kita. Ini yang besar ini orang sebut sabi Cina. Walaupun Melayu yang tanam, nama dan sabi Cina. Yang kecil ini sabi ban. Pedas rasa dia. Walaupun meat yang meat gitu kan, tapi rasa dia pedas. Dia ada beza sikit. Tengok dia ada warna ungu batang dia. Yang ini putih. Okey, batangnya warna ungu. Kalau kita ambil dia kecil lagi, pedas lagi, bersin lagi. Tu sabi umai. Biasa tanam bau umai raiban. Sudah tunggu sekejap ada rumput baru tabur. Lepas beberapa minggu terus ambil. Ini pedas. Ini tahan lama. Sampai sebulan 2 bulan pun sudah tumbuh masih besar.
Ya, nanti patah ini ambil saja, ini masih tumbuh. Oke. Kita cuci dia. Besar nih tadi. Kita dalam air. Cukup segar. Ini tak perlu dimasak. Itu belacan, cabai, kita bawa sampai bawah putih. Lepas itu kita gaulkan. Kita buat kerabu. Kerabu hijau cabai. Oh, tak mudah. Ada juga yang sudah berbunga, ya. Ini yang sudah berbunga. Dengan bunga sekali bunga ini yang menghasilkan biji benih. Buah makan keras itu daun diambil. Macam inilah. Daun ini kita ambil. Oke. Ini ambil sekali. Dan ini kita potong. Ya. Daun tua ada buah. Ini ambil semua. Dan satu lagi. Tengok besar pangkal dia. Ditahan nama kalau ditanam sampai berbulan-bulan. Oke, ambil bagian ujung, tengah masih hidup. Tengok ya, ada satu lagi. Aduh, sedap, bau pedas. Tanpa racun, bersih 100%, bersih 100%. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Sila teruskan sokong video saya. Video saya berkaitan dengan makanan, minuman, tanaman, info, perjalanan, pendidikan, dan sebagainya. Oke, terus ikuti video saya. Oke, jangan lupa sila subscribe ataupun langgan, like, share, dan komen. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Oke, bye.